Abadi nan jaya? Wah, lebih kepada abadi nan jelek dong. Hey, what is up my good people? Okay, aku dah menonton filem dari zombie daripada negara seberang, daripada Indonesia di Netflix. Filem yang berjudul Abadi Nan Jaya. Ataupun kalau korang search di Netflix, tajuk dia dalam orang putih adalah The Elixir. Elixir. Is it Elixir? Is it the correct Elixir? The Elixir. The Elixir. Ataupun The Elixir ni sebenarnya jamu lah. Jamu. Kenapa jamu? Itulah cerita dia. Apalah zombie jamu. Kau tengok zombie kabut pisang, steady je. Jadi zombie sebab rendang kedai makan Pak Munawir. Pak Munawir? Dia punya rendang, brother. Macam kalau, brother. Rendang kering, lepas tu pulut kuning, lepas tu kasih can. Lepas tu zombie-zombie dia nak makan IQ yang 100 ke atas je. Ni, zombie ni dah lah daripada jamu. Lepas tu zombie-zombie semua jadi macam pokok. Bila kena hujannya macam jadi pokok, jadi pokok. Jadi pokok. Lepas tu kena macam ada apa? Dia keluar macam luka-luka dia kan. Luka dia tu macam luka lubang-lubang bunga teratai tu, macam lubang macam pokok lah, macam pokok. Ridiculous bullshit. Macam cordyceps sikit kan. So jadi zombie pokok ah. First yang aku tak suka dalam cerita ni adalah watak-watak dia yang jelek. Semua watak dalam filem ni annoying. Watak-watak semua bodoh-bodoh. I'm so sick of these people. You know. Watak-watak semua, aku tahulah kadang-kadang macam kau nak tunjukkan, memanglah banyak watak bodoh dalam filem seram, filem zombie ke apa kan. Tapi dalam ni macam bodohnya semua. Tak ada yang bijak ke apa kan. So macam lepas tu ada pula watak yang macam main video game. Bambang watak dia ni. Kau pemain video game, kenapa kau tak tahu perihal zombie? Kenapa kau macam nak macam clueless, macam tak dapat nak counter benda tu. So bagi aku macam agak pelik lah. So watak-watak dia memang agak annoying bagi aku. Memang bukan watak-watak yang bijak lah. Second yang aku tak suka tentang filem ni adalah dia berkenaan jamu. So jamu tu adalah substance tau, maksudnya dalam filem ni. Tapi cerita ni tak ada substance. What is this? Tak ada substance. Dia kau persetankan lah zombie kau lagi cantik efek, kau punya aksi lagi gempak ke apa kan. Oh wow. Tapi ceritanya tak ada. Bukan cerita, dah lah watak bodoh dia kan. Cerita tak ada. Watak jelek, ceritanya pun jelek. So memang bagi aku, kau punya pengalaman nak immerse dengan cerita tu, nak memasuki cerita tu tak ada. Kurang bagi aku. And then yang ketiga yang aku kurang suka dalam filem ni adalah, walaupun zombie dia tu orang kata macam nampak cantik, make up apa semua kan, tapi bising. Dia bising. Dia macam Shut up. Jadi serabut bila bising macam lah. Chill lah. Kau zombie apa Asia Tenggara kot. Bersopan santun lah sikit kan. Sound dia tu macam kacau. Dia merepek sikit. So tu tiga benda yang aku tak suka. Satu-satunya benda yang aku suka dekat dalam filem Abadi Nan Jaya ni adalah konsep dan design zombinya. Ini aku boleh puji pengarah Kimo Stamboel yang menerapkan elemen Hollywood dekat dalam filem kampung macam ni. Filem sangat grounded macam ni. Pretty good. So efek dia dah level kita tolak tepi lah Hollywood Hollywood pun kadang-kadang efek zombie pun tak apa lawa sangat. Korea, dekat arah Korea Selatan tu. Zombie-zombie macam Korea tu memang cantik. Lepas tu ada zombie yang terputus separuh badan kan. Tu kita panggil tu zombie ngesot. Zombie ngesot sebab kerjanya ngesot aja kan. Efek dia cantik gila. Yang tu memang lawa. Yang tu memang abadinan keren. Bukan abadinan jelek. Dia punya zombie tu keren banget. Suka. Jadi jangan mengentam aku. Ini aku muji juga kamu. Jangan edit bahagian jelek saja. Aku puji juga kamu. Aku juga puji juga yang bahagian keren ini. Jangan dipotong-potong separuh-separuh. Dipotong separuh-separuh kita tidak serumpun. Jadi kena potongnya semua rapat-rapat baru kita serumpun. Rating per 10 aku untuk filem Abadi Nan Jaya ni
Sangat-sangat memang tak menghibur sangat filem ni. Mungkin orang lain akan terhibur, tapi tak bagi aku. Aku boleh bagi rating sebanyak 4/10 bintang. Zombie kapal pisang tetap tergeprek